Hari ni aku nak cerita tentang Sarawak Pay. Pemilik IC yang ada K boleh senang cerita orang Sarawak lah. Mestinya aku adalah Sarawakian, masih kekal K dekat IC dan tak akan mengubahnya. Setelah ditekan-tekan mak bapak dan bini aku, dan aku gunalah Sarawak Pay di Semenanjung. SKAS, Sumbangan Keperluan Asas Sarawak, masukkan ke dalam Sarawak Pay. Sebenarnya benda ni lama dah, tapi aku baru je claim. Pasal raya KK pertama aku try di Meru Kelang. Keputusannya berjaya. Berjaya aku menggunakan bantuan SKAS tersebut. Saja nak test tu yang boleh KK Mat Meru Kelang. Nak kepastian kita cek baki. Adakah baki menurun? Ya, baki dalam Sarawak Pay betul-betul dengan jayanya. KK Mat kedua aku try. KK Mat Kapal. Orang kata dekat Semenanjung KK Mat je yang boleh pakai. Dan sekali lagi dia berjaya. Ni saja je aku try. SKAS aku beli roti. Sumbangan Keperluan Asas Sarawak. Tak perlu balik Sarawak. Boleh digunakan di KK Mat tanpa ragu-ragu. Ini membuktikan kerajaan negeri Sarawak sangat prihatin kepada warganya. Sedikit sebanyak bolehlah buat belanja-belanja, beli roti ke apa. Dan aku juga turut berbangga menjadi salah seorang Sarawakian di muka bumi Semenanjung ini. Tak banyak tapi ada. Tidak terhad kepada apa-apa barang. Dengan sumbangan itu, ambil je apa yang kau nak dan kau bayar. Sumbangan Keperluan Asas Sarawak mudah sangat untuk mendaftar. Ramai orang cakap payah-payah, tapi kalau nenek-nenek pun boleh buat, kan korang tak boleh. Besoknya aku terus beli baldi untuk anak aku masuk sekolah asrama di Semenanjung. Terima kasih Abang Jo dan terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak. Saya Adik Helen, Sarawakian sampai Padam.